Assalamualaikum guys. So today aku dengan bini aku pergi Genting Highland sempena birthday dia hari tu. Actually masa kita orang pergi ni tiket tengah murah tau. Kalau normal price harga dia RM168. Tapi sekarang ada promo sempena anniversary diorang, satu kepala jatuh RM65 sahaja sampai 31 Ogos ni. Kalau dulu korang rasa tiket tu mahal, so pergilah time ni. Korang ajak korang punya boyfriend ke suami ke suruh belanja. So macam yang kita tahu, makanan dekat dalam Genting ni semua harga ni Masya Allah. Tapi aku ada tertarik dengan satu kedai ni, dia jual burger je dalam ni. Aku order classic beef burger. Yang ni sumpah korang kena try. Sedap gila. Lepas tu kita orang beli Maggi. Orang cakap nak ambil suasana kan, makan dalam sejuk kan. Masa ni kita orang dah lapar sangat, jadi kita orang tak rekod tau. Kita orang terus makan. Ni esoknya kita orang ke GPO. Lepas tu kita orang nampak ada satu kedai coklat ni, dalam tu penuh dengan coklat. Sampai kita orang ingatkan kita orang dekat Langkawi. Bukan coklat je ada, dia ada jeruk-jeruk, keripik-keripik pun ada dalam ni. Korang kena try white chocolate Musang King ni. Serius sedap. Harga dia semua jangan risau, semua friendly, B40 punya. Lepas tu kita orang dah beli, kita orang dah rehat, dah makan, lepas tu balik Melaka. Bye bye.